Nama saya Nur Munirah Azman. Saya seorang pensyarah di Jabatan Biologi Universiti Pendidikan Sultan Idris, dan sekarang saya adalah seorang koordinator Shorebirds Peninsula Malaysia Project. So sekarang ni kita sedang berada di Teluk Air Tawar Kuala Muda, satu tempat yang sangat berharga untuk negeri Pulau Pinang. Kenapa? Sebab kawasan ini adalah kawasan satu-satunya kawasan paya bakau yang masih lagi elok, ataupun kita lihat dia punya pokok tu dia masih tidak diganggu ya. Jadi kawasan ini yang kita panggil sebagai wetlands ataupun tanah lembap ya. So kawasan ini sangat penting kepada kehidupan bukan sahaja manusia tetapi kepada haiwan liar, terutamanya burung pantai hijrah. Jadi tempat ini adalah satu tempat persinggahan bagi burung pantai hijrah yang berhijrah daripada kawasan hemisfera utara ya, di mana setiap tahun mereka akan mengalami cuaca sejuk yang melampau. So bila terlalu sejuk, mereka akan berhijrah untuk elakkan persekitaran yang terlalu ekstrim ini ya, daripada kawasan yang sejuk beku ya, disebabkan musim sejuk. Jadi mereka berhijrah dan mereka berhijrah ke kawasan yang lebih panas ya, yang lebih banyak makanan dan tempat untuk berlindung, dan antaranya adalah Malaysia. So kalau kita lihat burung hijrah ini, dia mempunyai laluan tersendiri untuk berhijrah yang kita namakan sebagai flyway. So flyway ini adalah seperti highway bagi manusia. So flyway ini di dunia kita ada 9 jenis flyway, okey, dan salah satunya adalah East Asian Australasian Flyway. So Malaysia adalah negara yang terletak di East Asian Australasian Flyway tersebut. Jadi mereka perlu tempat untuk berehat. Cuba awak bayangkan kalau kita manusia berjalan ya, daripada Perlis ke Johor, mesti ada tempat rehat yang kita panggil R&R. So ini juga adalah kawasan rehat yang kita panggil stopover area, kawasan persinggahan mereka untuk apa? Untuk mereka makan ya, dan berehat, berlindung sebelum meneruskan penerbangan yang lebih jauh ke tempat seperti Australia, New Zealand ya. Jadi projek ini terdapat 4 objektif yang utama ya. Yang pertama adalah untuk kita sentiasa melaksanakan data monitoring untuk burung pantai ini, untuk melihat setiap musim spesies apa yang datang, berapa banyak yang datang. Yang kedua adalah untuk kita melakukan advocacy terhadap komuniti nelayan ya, nelayan setempat, sebab kita kena faham bila di tempat tersebut kita nak jaga. Saya bukan orang di sini, so nelayan kalau di sini nature-nya okey, persekitarannya adalah nelayan. So kita kena memberi maklumat tentang kepentingan kawasan ini kepada nelayan, supaya nelayan ada rasa tanggungjawab untuk menjaga tempat ini. Dan bila kita mendekati komuniti, kita akan bila komuniti dah kita dapatkan kepercayaan mereka bahawa tempat ini sangat bagus untuk dilindungi dan baik untuk mereka, dan barulah kita pergi ke level yang atas sedikit, iaitu kita akan berhubung dengan pihak yang bertanggungjawab ya, local authorities ya, seperti pejabat daerah, seperti perhilitan, dan kita juga banyak bersama-sama NGO lah yang ingin mempertahankan atau melihat kawasan ini dilindungi ya. Jadi projek ini sudah 8 tahun ya, dan alhamdulillah Think City ya, saya amat berterima kasih kepada Think City kerana Think City ini memberikan peluang dana yang di mana kita boleh memberi barang peralatan, equipment kita. Sebab equipment ataupun peralatan untuk melihat burung ini selalunya bukan murah ya. Kalau teleskop harganya dalam 13,000. Jadi kita mohon cakap dekat Think City, kami nak juga, sebab bila kita dapat satu, kita boleh guna sampai bila-bila. Dia bukan consumable things ya, yang benda yang pakai buang.
Jadi bila kita ada tersebut, kita boleh buat banyak program. Dan saya berterima kasih kepada Think City kerana ini bukan kali pertama kita dapat dana daripada Think City. Projek ini sudah kali kedua mendapat dana daripada Think City. Think City membantu dari segi dua objektif kami. Yang ketiga adalah untuk kami melihat untuk kami membina satu yang kita panggil community based ecotourism, eco pelancongan yang berasaskan komuniti, di mana ini penting untuk kita memberitahu nelayan tempat ini bukan sahaja sekadar tempat biasa, ia boleh menjana pendapatan. Jadi penting itu kita memahamkan, memberi pemahaman bahawa tempat kamu ni mempunyai potensi yang sangat besar untuk eco pelancongan. So saya bagi contoh. Yang pertama, kalau orang datang ke sini, dia akan cari apa? Dia akan cari, kalau dia stay 1, 2, 3 hari, dia akan cari homestay. So siapa yang untung? Pakcik makcik yang buat homestay. Yang kedua, dia akan datang ke sini, dia akan naik, contohlah dia naik transport, local transport. Kalau dia orang overseas, dia akan naik Grab. So orang Grab pun dapat duit. Yang ketiga, dia naik boat. Siapa dapat duit? Nelayan dapat duit. Lepas tu dia balik daripada naik boat. Siapa dapat duit lagi? Haus, makan mi udang, char kway teow, laksa, nira nipah, sini semua ada. Jadi bukan sahaja nelayan yang dapat, the whole ecosystem, the whole community yang sini akan dapat manfaat daripada projek ini. Dan yang keempat adalah seperti yang kita nampak di sepanjang jetty ni, kita ada educational material, signboards. Kita itu adalah kita punya satu cara bagaimana kita nak sebarkan maklumat. Kalau Munira tak ada di sini, at least dia boleh baca, kan? Ini semua dana daripada Think City. Terima kasih Think City.